Tadi dekat kaunter tadi, kelang kabut cakap kat aku, sebab kat kau nak tap sekali tap RM10,000 kau tahu tak? Macam biasa, tradisi aku adalah entry before and after. Sekarang ni Golden Boy dah nak bagi setup, aku tak nak analisis sebab aku busy sekarang. Tak ada masa aku nak conteng-conteng cat, aku follow je. Aku nak naik flight macam biasa, dah setahun dah aku buat benda ni. Bagi aku, inilah setup yang paling aku tenang sekali aku entry. Aku naik flight, aku tidur, landing nanti baru aku check balik. Tunggu negara apa aku pergi dan setup aku jadi tak? Saya tak ada. Nanti time meeting kan kita ingat. Welcome to Le Meridian Hotel. Aku baru sampai dekat Bangkok. Hari ni aktiviti santai-santai je. Setup aku pun aku tak check lagi. Detik debaran dia aku nak check setup aku. Sementara nak tunggu kita punya hotel check in. Alhamdulillah 50 pip. Kalau korang seorang yang busy macam aku pantang weekend, pantang cuti aku gerak Bangkok, nampak? Kau tekan link kat bio aku. Setiap kali dia cakap ready setup, make sure korang terpacak depan phone. Dia kata sell ke, dia kata buy ke, kau masuk. Yang penting risiko sendiri lah. Kau nampak tak? 50 pip settle. Aku ada seorang ni, aku rasa korang kenal. Kembar dia. Kembar ni eh? Kau betul. Kembar Chinese. Aku pernah follow dia dulu. Idola aku dulu. Kau? Masih idola. Aku sampai-sampai kita menjamu selera dulu. Makan luar, sekejap lagi aku tunjuk hotel. Jom kau masuk jap. Tadi dekat kaunter tadi, kelang kabut cakap kat aku, sebab kat kau nak tap sekali tap RM10,000 kau tahu tak? Banyak negara aku pergi. Aku tak sangka hotel satu malam RM10,000 macam ni je. RM10,000 tu patutnya aku ada ruang tamu, aku ada hall aku. Ni je doh untuk RM10,000. Dia nak bagi aku happy apa ni je? Tengok ni je. Tu. Aku seronok hari ni main benda ni je lah kat Bangkok ni. Bagi aku RM10,000 satu malam dekat sini tak best lah. Salah add ni. Kau tekan link kat bio, follow setup Golden Boy.